Bag ni best tau. Bag ni boleh lipat-lipat sebab dia ada ni. Nanti dia, aku tak pandai tapi dia boleh lipat. Ada akak baru lepas operate, sakit perut dia gelap tengok kau. Alah, yang mana tengah baru operate ke, yang tak boleh gelak tu, kalau boleh janganlah tengok live saya. Nanti saya tak sampai hati. Ini aku, ni Kemal. Ni aku, ni Kemal. Sebab kau tengok dia walaupun warna biru tapi dia ada flower crown. Kalau ni walaupun dia warna pink tapi dia pakai bow tie. Mana perempuan pakai bow tie? Maksudnya ni akulah kan? Betul tak? Maksudnya ni akulah kan? Betul dah tu, semua cakap betul. Bijak. Ini saya akan isi segala tempe-tempe kat kedai saya beli. Memang saya belagak pergi kedai Uncik tu kan. Abang, nak tempe tu dalam 15 keping? Letak dalam ni dalam ni. Macam tu. Ikmal suami solihah kan? Ya, Ikmal tu Zaujah. Ikmal Zaujah. Aku Zauj. Terima kasih. Ikut nama kat bawah tu. Oh, dia kata ikut nama bawah. Nur Rah Nazra. Oh, ya ke? Nur Nazra. Oh, ya ke? Nur Ra. Alah, comel. Comel lah. Tim Jerung sentiasa dalam hati saya. Buka frame dulu. Mana satu nak buka dulu? Frame. Kat ni ke? Nak buka ni dulu? Frame. Tak nak, aku nak minta dorang decide. Nak buka mana? Korang frame dulu. Frame. kecil, kotak. Kotak tu final, kotak final. Kotak final. Aku hasut. Kotak yang Kau final. ingat ni rancangan TV Kotak ke yang ada final lah? Kotak yang final. Itu special, tak boleh. Kau frame dulu Frame. Diorang senang tak hasut. Yeay. Panas lah Udi. Aku kepanasan. Kejap, aku nak buka dulu. Ya, yang ni saya pakai waktu sejuk ya. Sekarang tengah panas. Okey, nak frame. Kotak dulu, frame. Ni simpan dalam beg. Aceh, buka frame Mesti ada gambar aku kan? Mesti ada lukis gambar aku. Sekejap. Sorry, ada kerja kejap lagi. Macam nak buka ni Boleh koyak je. Jangan pakai gigi. Saya boleh koyak? Boleh lah kan? Koyak boleh. Jangan Bismillah. pakai gigi. Okay, apa kata kau surprisekan aku? Kau buka, aku tutup mata. Asal Sebab dia orang suruh surprise. Dia orang kata pejam mata dulu. Subhanallah. Okay, apa pejam mata? Cepat je. Okey. Ni Aku kita alihkan kejap. Ji buka yang luar dulu Yang dalam suruh dia buka tau. Ji buka yang luar. Cepat lagi, cepat. Sabar lah. Nak menekan. Kepala. Dah good. Okey, aku buka yang luar je. Dah. Yang dalam aku buka. Oh, thank you guys. Thank you, cantik sangat frame ni. Belum. Oh, belum. Aku tepuk banget sedia. Aku dah nampak sikit. Aku dah nampak canvas. Tolonglah. Ya. Ni patah. Ni mana depan, mana belakang? Oh, ni belakang sebab aku rasa kayu dia. So, ni depan. Macam ni. Lama. Akak sadar kan? Okay, aku tak nampak lagi. Ready je, ready. Aku ready. Ready, 1, 2, 3. Oh.
Siap tu. Jom, tak baik tadi. Dia tak blushing. Sekejap eh. Dia. Oh, okey, ni betul. Good. Okay. Terima kasih semua. Tak maco ah. Aduh, main jiwa lah. Orang homesick ni. Aku dah lama tak balik jumpa mak ayah aku. Dadah. Dadah. Walaupun muka aku nampak macam obesity sangat kat sini. Kenapa waktu lukis tu double chin tak hilangkan? Benda boleh adjust kan? Terima kasih. Tak suka lah. Your big one. Apa dia? Orang cakap ini your big one. Terima kasih. Saya aku ni jangan nangis. Sekali nangis lama tau. Oh, aku salah percaturan ni. Terima kasih. Dia tulis Family Abdul Samad. Ya. Okay dah. Simpan. Tak suka lah nangis. Yuk tu. Aku handsome. Aku takkan menangis. Everyone peluk. Tak nak. Dia peluk dia lagi. Minum. Comel lah mak aku. Accurate pula tu mak aku punya dimple tu. Dia lukis. Aduh, okay. Next. Oh, last. Okay. Okay. Nangis gembira. Ya, gembira. Saya gembira sebab apa ni? Nantilah cakap. Okay. Ni kita buka yang ni pula. Ni apa? Ni kena pelah lah sebab ini surprise box. Special surprise box. So Special surprise box. Ya, yeah, so dia okay, kau buka lah. Aku buka. Dia kena buka. Hati-hati, ada lipas. Aku tahu. Ini mesti yang dalam prank yang macam time. Okay. Ini apa? Memang prank ke? Bukan? Belakang sikit. 1, 2. Hah? Uish. Oh, dia ada getah, dia sepatutnya toy macam gitu kan? Ya. Oh, okey. Mungkin sebab ni kot, mungkin sebab dah lama apa? Dia duduk dalam. Dah duduk dalam ni. Oh lah, thank you. Tak jadi dia orang gelak, tak jadi. Tak apa, tak jadi. Yang penting aku dah nangis lah. Ni ke hadiahnya? Ke ni dia punya toy tu je? Dia masuk angin. Ada sampul. Dia sepatutnya banyak. Dia macam geruk macam tu. Oh, faham. Tapi dia tak menjadi. Sorry akak-akak jero semua. Sian dia mesti dah set up benda lah ni. Tapi sebab saya lambat buka, dah lemau. Biskut ke ni? Dah pasal. Sekejap Tai aku meliling. Aku tak boleh nampak sampul-sampul ni. Aku tak boleh nampak sampul. Kenapa sampul? Dah tak ada dah. Kenapa sampul lah? Duit ke ni? Betul ke ni? Jangan cakap ni betul-betul duit lah. Sebab kalau betul-betul duit, aku nak joli sekejap lagi. Ke surat? Oh, surat tak apa. Yang penting sampul. Okay. Bismillah. Benda ni penting, dia kata. Aku tak patah. Okay. Kau rasa surat ke duit? Bismillah. Surat tanah. Apa tu? Surat tanah, Nok. Surat tanah? Ada orang bagi tanah tu. Duit Ji. Nampak? Surat tanah. Banyak ni.
Ya Allah, duit boleh betul pergi coli. Dia orang kata boleh pergi coli. Duit betul lah. La Duit ilaha banyak, illallah Muhammadur subhanallah. Rasulullah. Banyak sangat ni akak-akak Jerung. Ya Allah. Dia kahwin. Dia nak jikmat. Wih, gigit tangan aku. Reward kerja keras. Dia kahwin. Tak nak, aku dah nangis tadi. Aku tak nak nangis dah, lantak. Banyaknya, ya Allah. Wih, betul-betul duit lah, geng. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih akak-akak Jerung, ya Allah. Terima kasih akak-akak Jerung. Siapa yang bagi ni, ya? Kenapa dia bagi duit? Terima kasih akak-akak Jerung. Saya dah tak tahu nak cakap apa. Saya macam duit Pandora Buruj. Berapa banyak ni sebenarnya? Berapa banyak yang korang spend ni? Sebab kau suka duit. Memang saya suka duit, tapi tak maulah bagi saya duit macam ni. Banyak ni. Akak-akak orang kata apa, akak-akak punya duit. Akak-akak punya duit lah. Tapi saya terima, terima kasih. Banyaklah dia orang dah spend kat aku ni. Saya dah mula rasa saya kena bayar balik ni. Saya tak boleh orang bagi hadiah mahal je saya dah rasa macam kena bayar balik aku ni, kena bayar balik ni. Saya tak boleh. Kami sayang Nem. Kira lah berapa. Aku tak gamak saya nak kira. Banyak tebal ni. Saya ada satu cerita. I might cry dulu saya dapat juga. Saya teringat apa tau. Terima kasih bagi paus. Thank you. Saya terus teringat kerja pertama saya waktu saya umur 19 tahun. Waktu saya kerja 19 tahun dekat kedai waffle masa tu, saya punya gaji pertama saya dalam bentuk ni lah. Dalam bentuk sampul. Tebal pun tebal, lebih kurang tebal macam ni lah gaji saya. Sebab saya tak ada IC dulu, so saya tak ada bank. So saya dapat gaji saya tu akulah simpan tersah saja nak ambil muka yang kini mekar dalam janjiku yang melankolia. Aku tak ada tolong kau. Saya dulu dapat gaji macam ni lah. Nak cerita ke? Tak apa. Dah lah tu, korang tahu tu je lah. Tak payahlah tahu lebih-lebih. Lebih-lebih datang rumah nanti raya, kita cerita lah depan-depan. So macam tu lah cerita dia. Dia macam dejavu. Terima kasih. Semoga semua yang dah spend duit, tenaga, masa Jodoh kau yang dia tunggu-tunggu untuk kau live. Selain daripada yang dan sampul tu, date ni adalah balance-nya. Bukan balance. balance. Baki yang diorang kumpul untuk bagi engkau untuk birthday. Sebab kau suka duit. Untuk kau happy. Yang penting kau jaga diri, jaga ikhtilat, jaga perangai. Sentiasa buat baik dengan orang. InsyaAllah, amin. Macam mana pun orang buat jahat dengan kau, belakang kau, cuba ambil kesempatan atas kau. Tetap kuat. Orang selalu sayang kau kat belakang kau. Ada ramai sayang kau kat luar sana. Aku tak boleh. Jangan nak nangis-nangis lah. Aku tak boleh. Jangan nak nangis-nangis lah. Saya nangis setahun sekali je.
tahun ni aku dah nangis dah. Tunggu tahun depan pula. So untuk hujan ni, hujan rahmat, hujan haji Jumaat, doakan buat fans yang sentiasa support belakang kau. Berikan doa buat mereka. Rasa bukan macam-macam Rasa macam motivasi. Hari motivasi. Okay, tanda tangan semua. Yang bukan jerung pun tak apa, boleh tanda tangan sekali. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Berikan kami kehidupan yang baik. Berikan kami rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Amin. Terutamanya kepada orang-orang yang sudi mengspendkan duit diorang, tenaga diorang, masa diorang, hati mereka, fikiran mereka untuk aku ya Allah. Amin. Semoga yang sentiasa support aku, yang sentiasa mendoakan aku, dipulangkan semula doa-doa yang baik pada mereka ya Allah. Semoga hidup mereka dipermudahkan ya Allah. Semoga darjat mereka diangkat ya Allah, di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Semoga mereka, dosa-dosa mereka diampunkan ya Allah. Semoga kami semua dan keluarga-keluarga kami semua dilindungi selalu di dunia dan di akhirat ya Allah. Semoga kami semua yang sedang berhimpun hati pada ketika ini dikurniakan syurga di dalam masa nanti ya Allah. Semoga kami semua dihimpunkan dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Amin. Semoga kami semua baik-baik saja ya Allah di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Ini bukan aku ni. Ji akan pastikan yang ini dia akan guna untuk parents kau dan akan ada balikan untuk korang balik. Betul insya-Allah. Aku tak boleh. Jangan nangis. By the way, benci lah. by the way, kepada yang tak kenal ni siapa, ini saya punya G, kawan saya. Kita orang dah kawan daripada kita orang kerja dulu. Inilah yang apa selalu bebel kat saya. Nama dia Azira. Panggil G, J-I-E. Dia ni memang orang kata sekarang ni dia PA saya. Tapi saya taklah PA pun. Dia kawan saya kat sahabat saya. Jadi korang santuni dia. Santunilah dia. Sebab dia baik dengan saya. Dia antara orang-orang yang berjasa dengan saya. Baik saya, layan saya okey. Walaupun dulu saya tak ada IC ke apa, dia memang kawan dengan saya ikhlas. Jadi doakan juga dia. Doakan dia punya masa depan. Doakan dia punya planning nak menikah tahun depan insyaAllah. Doakan semoga urusan pernikahan dia dan tunang dia dipermudahkan urusan sentiasa. Doakan family dia apa semua. Okay. Thank you semua. Hari ni ialah hari pertama Azzi tengok saya nangis guys. Dah 4 tahun kawan. Banyaknya dah tu. Dah tu banyak sangat. Terima kasih semua. Saya nak pergi ta'aruf. Macam mana taruh ni? Dua-dua pancing ni. Saya nak pergi ta'aruf, mata sebab-sebab dah. Okay, korang. So hari ni Ji takkan biarkan dia keseorangan berduaan. Okay. Sebab Azzi ikut. Saya akan teman dia. Terima kasih Cinta Didi, thank you. Sebab dah cakap ta'aruf, dating, ta'aruf. Tak boleh bertiga, insyaAllah kita akan mungkin berempat. Ya macam ni. Ya, thank you ya. Nak ikut. Ya Allah. Tak boleh ramai-ramai. Macam mana nak ta'aruf? Kau ramai-ramai kau orang ingat aku buat lawatan sekolah. Lawatan sampai belajar ramai-ramai kan. Okay, insyaAllah nanti Ji akan bagi vitamin-vitamin korang. Tapi Ji cuma letak dekat story tau. Sebab Ji memang tak sempat nak edit apa semua. Kalau dah jaga dia memang tak sempat nak edit. Aku nak jodoh gini memang tak dapat. Korang check lah dia. Apa nama TikTok kau punya username? Cashwa Kejap aku komen. QASHWA. Kejap dia pin. Apa-apa kau nak tanya tentang aku boleh tanya dia. Kepada yang macam
Nampak aku tak post video TikTok lama, kau serang je lah dia punya DM. Sebab dah kan. Dah follow dah. Seorang tolong tagkan akaun dia. Kita tak jumpa. Tak jumpa lah. Dah komen lah. Komen lah tu Okay dah. Ni. So Ni. apa-apa Ini akaun dia Cash Wawa ni. dia akan letak dekat story je lah. Banyak tak sempat nak follow up dengan korang. Minta maaf sangat-sangat. Untuk yang group Telegram pun J tak dapat nak join dulu sebab story full. But insyaAllah soon J akan buat satu gadget khas untuk keep on update dengan jerung-jerung. Okay? Nak jemput pergi event. Alah com. Okay. Ini bukan bye-bye marketing. Dia memang betul-betul nangis. Sumpah bukan marketing. Aku tak plan pun nak nangis Ta'aruf live tak boleh lah. Tak boleh. Kita banyak nak bincang untuk jerung-jerung kita. Tak boleh lah. Tak boleh live. Okay, dia sentiasa call mak ayah dia. Jangan Saya pun kadang-kadang memang kadang-kadang saya call, kadang-kadang saya terlepas nak call, kadang-kadang mak saya mengajuk saya. Mak saya macam tak call pun adik. Kalau mak ada dalam live ni mak, tengok ni mak. Orang bagi. Nanti tunjuk kat ayah. Mak ayah saya tak main TikTok Mak saya je sekarang macam nampak culture shock. Adik, ada orang DM mak. Aku macam mak, jangan layan sangat. Takut dia orang nak jual insurans tu. Jangan. Yang mana jumpa kita orang kat tepi-tepi jalan kejap lagi, duduk diam-diam kat tepi tau. Nanti sesi ta'aruf tak menjadi. Kau dengar Dengar kau. Kau ni nak bisik. Okey lah. Bye-bye semua. Doakan mak ayah saya juga, okey. Doakan mak ayah saya sihat selalu. Doakan mak ayah saya dipanjangkan umur. Apa lagi doakan saya dapat senangkan mak ayah angkat saya dekat dunia ni. Lepas tu ada orang tanya saya, kenapa selalu sebut mak ayah angkat? Kenapa kalau aku doakan apa semua aku sebut mak ayah angkat? Sebab aku macam mana? Aku rasa macam kalau aku sebut mak ayah angkat, aku rasa doa tu akan terus selalu kepada mak ayah angkat aku. Which is Puan Zawiyah dengan Cik Abdul Samad ni. Kalau aku sebut mak ayah, takut orang yang tak tahu pasal aku punya live ni, diorang faham tak? Aku rasa macam doa tu akan selalu kat mak ayah kandung aku. Which aku tak nak. Aku nak doa tu sampai kat mak ayah angkat aku. Bukanlah kata aku tak suka mak ayah kandung aku, cuma yang banyak menjaga aku, banyak berkorban untuk aku diorang. Bukannya mak ayah kandung aku. Macam tu lah. So itulah dia kenapa aku sebut mak ayah angkat. Okay, kita orang gerak dulu sebab kita orang kejar masa. Betul. Kita orang tak boleh nak meluangkan masa sikit. Betul. Tapi nanti insyaAllah dia akan paksa dia untuk live lagi personal untuk korang kalau ada masa luang. Okay, dia sangat busy sekarang. Malam ni aku akan pastikan dia tidur dengan yang ni dan barang-barang korang. Hati-hati hujan insyaAllah. Bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Dah boleh end. Bye-bye. Bye.